Jom jamak sikit. Korang nak tahu tak? Kambing New Zealand berapi dah ada kat Keluang tau. Wow, ya ke? Dekat mana? Dekat Rasa Fusion Food Festival. Dari bila sampai bila ni nak dapatkan? Dari 25 hingga 28 September 2025. Hari Khamis sampai hari Ahad. Oh, kalau macam tu ada Jamal tak nak lepaskan peluang lah. Ada Jamal nak rasa wagyu dengan meatball dan kambing New Zealand dia ni. Mesti sedap kan? Memang wajib rasa. Sebab wagyu dia tu memang cair di mulut dan ada rasa masing-masing yang cukup rasa. Wow, siap berapi-rapi ni. Kenapa ni? Berapilah supaya ada rasa smoky-smoky macam tu. Lepas tu Akak Jamal pun tak melepaskan peluang untuk merasakan dia punya kambing New Zealand dan juga meatball. Macam biasalah, kuah black pepper dia tu memang rasa sedap, pekat. Lepas tu makan pula dengan meatball yang memang besar tu, memang kenyang guys. Daging kambing dia pula memang lembut, mudah digigit dan cukup rasa. Untuk meatball dia pula memang besar, lembut dan full of flavor. Ya, jadi korang jangan lepaskan peluang untuk rasai sendiri kambing New Zealand berapi ni dekat Rasa Fusion Food Festival. Sebab adik dah Kak Jamal approve.